Ya Allah, baiknya Uncle cepatnya. Sebab saya telefon Uncle dalam 11 lebih malam. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, semua kata bagus. Ini kata Uncle lah. Bagus. Bagus Uncle. Saya boleh naikkan sendiri, tak payah saya panggil orang buka. Nak minta air semua senang kan? Nak ambil air pun senang. Saya pakai. Ha? Selesa sangat, Alhamdulillah. Kau terkejut saya. Pagi-pagi kru tu dah telefon saya, dah cakap, ya Allah, baiknya Uncle cepatnya. Sebab saya telefon Uncle dalam 11 lebih malam. Kata saya baru dah tidur, saya baru bangun. Tengok-tengok ada orang call. Saya ingat anak saya blok kereta orang ke, rupanya wakil daripada kru daripada Uncle Ketan cakap nak hantar. Kata tu dia kata dah lama dah. Lepas tu bila nak pusing-pusing tak boleh duduk kan, nak macam ni je. Sakit badan saya tak boleh bangun. Sekarang okey lah, sekarang okey. Alhamdulillah rezeki saya. Tidak mana. Tak payah bayar lah. Sakit kanser nak bayar apa? Saya pun tak kerja. Anak kerja apa? Anak kerja hantar barang je. Hantar barang? Anak berapa orang? 3, tapi yang satu orang tu jaga saya. Satu tak kerja. Dua tu? Dua tu kerja hantar barang. Hantar barang? Rider? Rider lah. Punya budak-budak semua mana tak baik, semua baik. Bukan ambulans tak payah bayar, okey lah? Alhamdulillah, syukur Uncle. Dalam Malaysia ada tak? Tak, saya cakap terus terang lah. Ada ambulans 2 kali anak saya pinjam orang wang. Pinjam wang? Nak bayar, kesian lah. Yang pentingnya you kena tabah. You lawan. Betul. Pampers insya-Allah minggu depan sampai. Alhamdulillah. Pampers insya-Allah minggu depan sampai. Alhamdulillah.